Ini benda yang aku akan cakap daripada hati aku, apa yang aku dah lalui bila kita cerita tentang keyakinan diri. Benda ni dia bukan magic, tetapi boleh dapatkan keyakinan yang sangat tinggi yang kau pun sendiri tak pernah terbayangkan yang kau akan jadi orang yang level macam itu. Kenapa aku cakap ni dengan yakin? Sebab aku dulu kan jenis yang orang yang selalu ke depan. Kalau kau tengok aku sekarang ni, boleh cakap, boleh buat ni, boleh buat tu, nampak macam confident. Ni sekarang. Tapi kalau kau cerita awal-awal 20-an, memang tak ah. Mungkin kalau korang tahu atau mungkin korang tak tahu, aku dulu ada band, grup nyanyian. Kita ada 5 orang dan biasanya time interview, time nyanyi, aku orang yang paling belakang. Kalau boleh kan, bila time interview tu, aku tak nak pegang mic. Dapat pegang mic dia, hati aku dia tolonglah jangan tanya aku, tolonglah jangan tanya aku, tolonglah jangan tanya aku. Kau tahu tak, perasaan nervous, perasaan yang tak ada keyakinan diri sangat. Orang kata physical looks atau material stuff dia akan membangkitkan kau punya keyakinan diri. Yes and no. Yes for a short while, long lasting tidak. Yes and no. Masa aku dah dapat dah, aku tengok aku punya physical, bagi aku not bad. It's not that up to par, but it's above average. Tapi keyakinan aku waktu tu pun tak adalah tinggi. Ni orang cerita lah kan, oh bila kau ada kereta ni, bila kau ada barang ni, self confidence akan lagi naik. Memang betul, tapi sekejap je. Aku ada kereta besar, ya rasa best, rasa macam level kau macam naik. Tapi tak lama. Aku ada barang-barang kasut, tali pinggang yang harga dia boleh katakan setengah orang punya gaji setahun. Dia rasa best, tapi tak lama. Kalau kau rasa material stuff boleh upkan kau, kau jangan buang duit lah. Ini benda yang aku nampak dan apa yang aku praktis untuk capai kat mana aku sekarang. Orang keliling kau ni main peranan sangat penting. Family members, cousin, kau punya best friend. Mungkin kita tak sedar. Katalah kau nak buat something, tapi dia macam, tak payahlah Syah, kau tak payahlah, nanti kau ni, kau tu, kau ni. Kau kena faham, bukan dia ada niat tak baik. Mungkin dia pernah buat benda tu, lepas tu dia sendiri tak menjadi, lepas tu dia punya confident level yang jatuh. So dia cerita daripada dia punya experience dekat kau. Dia punya experience, dia bukan kau punya experience. So kau jangan ambil orang tu punya experience bulat-bulat. Kau boleh ambil sebagai pelajaran, itu saja. Tapi tak semestinya dia gagal, kau akan gagal. Paling penting apa kau nampak kat diri kau. Dan apa kau nampak kat diri kau, kau kena rajin tengok cermin. Dan bila kau tengok cermin, kau kena suka kat diri kau. Aku tak tahu lah macam mana. Mungkin kau tak pernah suka diri kau. Mungkin ada satu part dalam badan kau tak suka. Macam aku pun ada benda yang aku macam tak puas hati. Apa salah aku tak tinggi sikit, apa salah aku ada lemak kat sini. Kalau nak komplain, kalau rasa tak puas hati, banyak benda. Apa yang kita ada, yang kita rasa kelemahan, sebenarnya ialah satu kekuatan. Itu yang buat kita unik. Dan kalaulah fizikal kita tak puas hati, ingat, fizikal kita boleh ubah. Ada caranya. Caranya apa? Bangun, exercise. Bukan makan ubat. Makan ubat ni tak ada apa benda. Makan ubat ni buat company tu yang kaya. Kau macam tu juga kan. Adalah terus sikit, tapi lepas habis makan ubat, tengok gedeng terus. Aku tak tahu lah, aku perasan bila aku exercise, aku rasa macam energy tu datang. Dia bukan immediate results, dia ambil masa. Memang ambil masa, dan masa dia kadang-kadang lama, percayalah. Tetapi it's worth it. Bila kita bagi kita punya jantung ni bergerak, dia akan keluarkan satu chemical ni. Chemical ni nama endorphin. Endorphin ni, dia akan membuat seseorang tu rasa happy. Dia macam it's a drug, natural drug that makes you happy. Kalau kau tak biasa dengan exercise, start dengan jalan. Minum air kosong, sugar cut. Benda ni boleh membantu dan menaikkan kau punya self confidence dari segi appearance. Bagi aku, orang yang ada confidence ni kan, diorang ni seksi tau. Aku tak tahu, kau boleh rasa. Kau boleh rasa dia punya energy, kau boleh rasa cara dia jalan macam Okay, ni aku nak cerita. Aku suka perempuan yang kurus kan, yang jaga badan. Aku ni lelaki, aku cakap terus terang, aku mesti akan macam pandang kan, macam alright.
But that's not the point. Aku pernah nampak this lady, badan dia besar, plus size, tetapi dia buat aku toleh dia. Cara dia jalan, kau tahu macam orang yang ada confidence, keyakinan diri dia macam kau boleh rasa tau. It makes her look so sexy. Aku macam wow. Kita nak jadi seksi kan, nak rasa wow, kena naikkan confidence level. Dari segi physical, start exercise. Start suka dekat diri kita dulu. Tengok cermin tu. Bila tengok cermin, tak nak cakap benda-benda yang negatif. Aku dah tak ada dah cakap benda-benda negatif. Aku sekarang setiap kali aku tengok cermin, handsome lah, millionaire, apa-apa yang positif. Kau tak payahlah cakap dekat public. Nanti orang kata, poyo lah dia ni kan. Hanya diri kau saja yang perlu tahu. Tak perlu cakap dekat orang lain. Dan jaga environment kau. Kadang-kadang kita bila keluar ramai-ramai dengan kawan atau family, kita ada kawan yang jenis sikit-sikit negatif. Orang macam tu bukan nak suruh putus saudara, kita cuma jauhkan diri kita dengan dia. Pasal kau nak hidup positif, kau nak ada keyakinan diri kan. Nak ada keyakinan diri, kita kena duduk dengan orang yang ada keyakinan diri. Itu cara aku naikkan confidence. Itu antara benda basic orang keliling kita. Dan start baca buku. Start ambil buku tentang benda-benda boleh naikkan keyakinan diri, positive mindset, buku motivasi. Benda tu menolong. Bukan tengok phone kurangkan phone. Phone ni dia ada benda yang elok. Tapi jujur dengan aku bila kita tengok benda yang informasi yang positif atau apa-apalah, kita akan tengok benda tu selama 5 minit. Lagi setengah jam, lagi 1 jam kita tengok apa? Benda yang tak ada bagi value. Mungkin ada benda yang kelakar lah, atau benda yang cute lah. Tapi ada juga tiba-tiba ada sepihan cerita-cerita gosip, cerita orang komplain, orang selalu bagi alasan. Yang bahayanya benda ni addictive. It's very addictive. Kau nak tahu cerita apa hal, apa saja gosip, apa dia komplain, kau pun ambil tahu. Lepas kau ambil tahu, kau tengok dia punya komen. Bila kau tengok komen tu, kau macam walaupun kau terasa geram pula. Bila kau terasa benda tu kan, kau attract benda negatif. Bila kau attract benda negatif, inilah results dia. So stop it. Lagi-lagi sebelum kau tidur, jangan tengok phone, baca buku. Ini apa aku buat lah. Aku sekarang memang kurang sangat tengok phone. Kalau aku tak larat nak baca buku sebelum tidur, apa aku akan buat? Satu, aku akan bersyukur apa yang telah terjadi. Dan bersyukur ni tak semestinya benda yang besar. Start with small things. Bersyukur ada air, bersyukur ada baju, bersyukur boleh buka puasa, bersyukur ada makanan, bersyukur sehat, bersyukur ada phone, boleh tengok video ni, bersyukur Abang Syah cerita pasal benda-benda yang positif, bagi like sikit. Lepas bersyukur kan, kalau kau larat lagi, berzikir, ikut sunnah. Berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. At the same time, kau bayangkanlah diri kau macam mana, orang yang beryakin tinggi, yang ada high confidence, macam mana kau jalan, macam mana kau cakap. Kau put it in your mind, dan baru kau tidur. Do that practice. Dan benda tu insyaAllah it will help you a lot. Dan apa aku cerita semua ni, dia bukan magic tau. Dia bukan hari ni kau buat, hari ni kau jadi. Tak. Benda ni ambil masa, berminggu, berbulan, bertahun. Aku jadi macam ni pun bukan ni semalam aku buat terus jadi. Tak, bertahun. End of the day, dia akan jadi. So, kalau kau nak cepat result, kau kena start semalam. So, the best next time is right now. You have to start right now. Pasal benda ni kita kena ada. Kadang-kadang kita doa dekat Allah, ya Allah bagilah aku jadi seorang yang ada keyakinan diri, bagilah aku orang yang sabar. Inilah dia, bila kita face challenges ni, untuk kita jadi orang yang kita nak jadi. Dia tak akan ubah kita macam tu. Make sense kan? Aku dah banyak lalui hidup ni, dan aku banyak belajar. Bila the moment kita complain, terus istighfar, terus istighfar, terus istighfar.
tak nak komplain lagi. Rasa bersyukur ni kan, dia akan naik kita punya self confidence, akan naikkan keyakinan diri kita. Buatlah benda ni. Kalau kau nak tahu benda-benda yang lagi spesifik apa aku buat, aku punya aktiviti, kau tulis dalam komen. InsyaAllah buat lagi satu video memang khas untuk kau. Tapi ini benda yang aku praktis dari dulu sampai sekarang. Kau praktis apa yang aku cerita semua ni. Kau buat salah satu pun okey lah, Alhamdulillah. Janji kau buat, daripada kau tengok lepas tu kau scroll next video. Tak nak. So all the best, take care, dan semoga urusan kau dipermudahkan. Dan aku harap benda ni, video ni dapat memberi kau manfaat at least 1%.